Hi guys, hari ini kita nak buat video jeram lesung campsite yang terletak di Jelebu. So kita welcome everybody untuk enjoy sini punya scenery semua. Dengan saya sekarang ada saya punya Abang Ai yang akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak jumpa kau, Cik. Kau Ni, tak ada, sejak bang. datang sini dulu, macam teringat dia. Alhamdulillah sampai sini lah. Memang Ibarat ini nama tempat ni memang daerah tu Jelebu, tapi orang kenal sebagai Kenaboi. Memang orang kenal. Ini tempat Kenaboi. Tapi tempat ni lokasinya Jeram Lesung campsite. 12 seconds later. Jadi itu sebab orang kalau datang sini dia bukan datang kali pertama dan kali terakhir tau. Okey. Berkali-kali. Oh, okey. Gitu. Bukanlah itu bukan nak omong-omong itu kenyataan. Memang kita turun sini. Ini pun ada batu lagi ni. Dekat darat pun ada batu. Batu dia. Ini bukan cerita Piramli tau. Nampak ini batu. Tak, ini betul-betul batu. Kepala pun ada batu apa? Batu lah. Kepala batu? Kepala batu. What? Sorry aku raw. Ini. Mari kita tengok. Ayo, jom. Ini kita tengok daripada bawah tau. Belum lagi turun tau. Oh, okey. Syam, kau berapa kali mandi sini ya? Dah 2 kali bang. 2 kali. Masuk ketiga. Tapi kau tak pernah ada diri daripada lokasi sini. Selalu daripada bawah sana. Bawah sana ya? Yalah. Dari sini pemandangan dia pun cantik Ini kalau kata ibarat pagi kalau nak mandi tak tahu nak cakap lah. Sejuk macam dalam ais lah. Oh, that's cold. Terus terang. Fresh lah. Fresh lah. Tak ada air campur-campur klorin semua tak ada lah. Ini air direct gunung Gunung lah. Gunung ke bukit? Gunung. Gunung Gunung. Okey. Ini satu lagi Syam. Ini saya. Ini sungai, aliran sungai ni berpunca daripada Pahang. Pahang, okey. Sebab ni tempat ni Kenaboi ni dia bersempadan dengan Pahang. Oh, okey. Nanti kalau siapa nak datang, dia memang dalam Negeri Sembilan. Tapi ada pelik sikit. Bunyi orang kampung sini cakap. Okey. Dia tak ada bunyi negeri-negeri sangat. Okey. Dia ada mix campur macam Pahang. Sebab banyak orang dululah kurun yang ke-18, 19 gitu. Zaman batu abang? Tak ada lah. Itu batu. Itu betul-betul lah Jem. Agak-agak lah Jem. Batu zaman batu abang. Betul lah. Zaman batu lah. Macam ni. Ini ada sinki. Tengok. Ada sinki untuk air. Okey, ini campsite Ini satu plot. Satu plot kat sini dia kasih Syam. Ni panas lah. Panas lah. Kau macam panas ni. Kau rasa sikit air ni. Macam mana rasa ni? Alamak, ini pun dah sejuk lah. Sejuk air ni. Tengah cuaca gini, terik matahari dengan air sejuk gini. Aduh. Dia pun ada ni Guys, tengok. Dia ada ni PowerPoint. Ini orang nak charge handphone, nak charge iPad, nak charge apa lagi nak? Apa lagi nak charge? Apa-apa nak charge kereta pun boleh lah. Charge je kat sini. Mana ada camp-camp ni ada PowerPoint untuk charge. Ini dah kira baik. So kita tak akan terputus hubungan dengan orang-orang yang di sebelah-sebelah sana. Tak ada masalah. Boleh charge Dan satu lagi walaupun sini agak macam terpencil, tapi aliran elektrik memang ada di sini. Dan saya nak beritahu lah guys semua, Kerajaan Negeri Sembilan InsyaAllah tahun depan dia akan buat tahun melawat negeri tu. Jadi jadi makna itu tourism macam tu lah. Agro tourism. Diorang tengah promo Negeri Sembilan.